Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatan min alsinatina yaqahu qawlana. Rabbi zidni ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bertemu sekali lagi dalam siri soal jawab remeh-temeh tentang solat, tapi kita malu hendak bertanya. Dan untuk episod kali ini kita akan melihat persoalan tentang solat Jumaat. Sebuah hadis, sesungguhnya antara hari mulia ialah hari Jumaat. Maka perbanyakkan selawat ke atas aku pada hari Jumaat. Sesungguhnya selawat kamu dibentangkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, soalan ke-125. Solat Jumaat adalah fardu. Oleh kerana hari Jumaat adalah hari bekerja, ada juga yang ketinggalan Jumaat. Apa hukumnya? Jawapan. Solat Jumaat adalah fardu ain ke atas setiap lelaki Muslim. Oleh itu, setiap lelaki Muslim mestilah menunaikan solat Jumaat. Pengabaian ke atas solat Jumaat tanpa sebab yang dibenarkan agama merupakan satu dosa dalam Islam. Kewajipan solat Jumaat sabit dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahkan ada satu surah khusus untuk Jumaat yang dinamakan surah Al-Jumu'ah. Dalam hadis, ada ancaman terhadap orang yang meninggalkan Jumaat. Sabda Nabi SAW yang terjemahannya begini, sesiapa yang meninggalkan Jumaat sebanyak 3 kali dalam keadaan meringankannya, maka Allah akan mencopnya hatinya sebagai munafik. Riwayat Tirmizi. Na'udzubillah. Bahkan ada yang seronok beranggapan bahawa dalam hadis ini disebutkan sebanyak 3 kali. Ia menggambarkan bahawa yang salah ialah meninggalkan solat Jumaat sebanyak 3 kali berturut-turut, kerana turut diriwayatkan dalam hadis yang lain. Walau bagaimanapun, tumpuan utama bukanlah kepada 3 kali, tetapi kepada kesengajaan meninggalkan solat Jumaat. Orang zaman dahulu mungkin agak susah untuk menunaikan solat Jumaat kerana masjid yang jauh dari rumah. Kebetulan mana ada kenderaan zaman dahulu, melainkan kebanyakannya berjalan kaki sahaja. Tapi zaman sekarang sudah berubah. Masjid ada di merata tempat. Kenderaan pun mudah. Sebab itu ditakuti jika orang yang sengaja meninggalkan solat Jumaat juga akan termasuk dalam ancaman hadis yang bermaksud, sesungguhnya aku berazam untuk menyuruh lelaki yang bersolat dengan manusia, kemudian aku akan membakar rumah orang yang meninggalkan solat Jumaat. Riwayat Muslim. Soalan 126. Sebagai pengawal keselamatan, kadang-kadang ada masanya saya terpaksa meninggalkan solat Jumaat. Jawapan. Kadang-kadang ada juga pengawal keselamatan yang bertugas di masjid tapi tak solat Jumaat. Masya Allah, ada juga polis yang mengiringi sultan tak solat Jumaat kerana alasan bertugas. Sepatutnya kerja tidak menjadi halangan untuk menunaikan solat Jumaat. Ini bukanlah alasan yang benar. Solat Jumaat ini mudah. Siapkan diri dengan wuduk dan bersolatlah di tepi pintu masjid dalam saf terakhir. Walaupun tak dapat fadilat saf pertama, tetapi yang wajib kena utamakan. Habis solat, cepat-cepatlah bergerak semula ke tempat tugas kita tanpa bertangguh. Dengan ini, dunia selamat, akhirat pun selamat. Masalah kerja sebagai pengawal keselamatan atau apa jua kerja yang terlalu penting boleh diuruskan berdasarkan pengurusan yang baik. Apalah salahnya jika waktu itu diarahkan petugas yang bukan Islam bertugas. Begitu juga pegawai-pegawai perubatan yang terpaksa bersiap sedia menunggu di wad kecemasan. Apa salahnya jika waktu solat Jumaat ditugaskan pegawai perubatan yang bukan Islam? Begitu juga jika bertugas di kilang yang beroperasi 24 jam. Perbincangan hendaklah dibuat agar lebih ramai umat Islam berpeluang menunaikan solat Jumaat. Apapun, jangan jadikan kerja sebagai satu halangan untuk menunaikan solat Jumaat. Lagipun, kebanyakan pejabat ditutup lebih awal pada hari Jumaat. Ditakuti amalan meninggalkan solat Jumaat kerana alasan kerja termasuk dalam hadis yang bermaksud, adakah hampir-hampir ada seorang daripada kamu
yang memelihara beberapa ekor unta dan kambing sejauh satu batu atau dua batu, lalu ia menghadapi masalah rumput ragut. Oleh itu, dia makin jauh. Kemudian solat Jumaat pun tiba dan dia tidak datang. Sekali lagi solat Jumaat datang dan dia tidak hadir juga. Akhirnya datang semula solat Jumaat dan dia tetap tidak hadir hinggalah dicopkan hatinya sebagai munafik. Riwayat Ibnu Majah. Soalan 127. Di sesetengah negeri, cuti rasmi adalah pada hari Jumaat. Oleh itu, kenduri kadang-kadang diadakan pada hari Jumaat. Apa pendapat menyatakan bahawa pengantin lelaki boleh meninggalkan solat Jumaat? Jawapan, tahniah kerana berjaya menjadi raja walaupun raja sehari. Walaupun sudah menjadi raja, solat Jumaat tetap wajib kecualilah jika ada sebab seperti sebab musafir. Contohnya, pengantin lelaki datang dari Kuala Lumpur ke Kedah. Sudah pasti bahawa jarak di antara kedua-duanya lebih daripada 2 marhalah atau 90 km. Oleh itu, haruslah bagi pengantin lelaki meninggalkan solat Jumaat pada hari itu. Sebabnya kerana musafir, bukan kerana menjadi pengantin. Ada juga yang berhujah dengan hadis Nabi SAW bahawa pengantin lelaki tidak wajib bersolat Jumaat dan tidak perlu solat berjemaah, iaitu hadis yang bermaksud bagi anak dara 7 hari dan bagi janda 3 hari. Riwayat Bukhari. Hadis ini sahih tapi tak kena pada tempatnya. Sebenarnya hadis ini menceritakan bahawa hak anak dara ialah 7 malam. Jika pengantin perempuan itu masih anak dara, maka berkewajipan suami bersamanya selama 7 malam yang pertama. Jika pengantin perempuan itu pula janda, maka haknya ialah 3 malam yang pertama. Bukan bermakna tidak wajib solat Jumaat. Kena faham elok-elok hadis ini. Begitu juga ada fahaman bahawa orang yang sibuk bekerja pada hari kenduri tidak perlu hadir solat Jumaat. Masya Allah, di manakah diambilnya dalil pada masalah ini? Soalan 128. Ramai antara kita hadir solat Jumaat, tetapi agak terlewat. Ada yang hadir ke masjid selepas azan. Apa hukumnya? Jawapan, pertama, Alhamdulillah dia hadir solat Jumaat. Kedua, seeloknya hadir Jumaat ini lebih awal. Kalau kerja pejabat pun, pejabat akan ditutup pada jam 12 suku tengah hari. Waktu Jumaat pula bermula pada jam 1 suku petang. Ini bermakna ada 1 jam untuk makan tengah hari sebelum ke masjid. Bahkan, kalau nak makan tak jadi masalah. Banyak kedai makan dibuka di luar kawasan masjid. Kalau hadir lewat, maka pahala makin berkurang. Sekurang-kurangnya biarlah mendapat sebiji telur ayam. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, apabila hari Jumaat, malaikat duduk di pintu masjid. Mereka mencatat nama orang yang hadir awal ke masjid. Orang yang paling awal hadir pahalanya seperti menghadiahkan unta. Selepas itu pahalanya seperti menghadiahkan lembu. Kemudian seperti menghadiahkan kambing. Kemudian seperti menghadiahkan ayam. Kemudian seperti menghadiahkan telur. Apabila imam keluar untuk khutbah, mereka menutup buku catatan bagi mendengar khutbah. Riwayat Bukhari. Jelas bahawa hadir Jumaat selepas tu imam naik ke mimbar sudah tidak ada pahala lagi. Cuma lepas kefarduan yang wajib sahaja. Datang jangan tak datang. Para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi ulama awal cukup mementingkan hadir Jumaat pada awal waktu. Diceritakan bahawa Abdullah bin Mas'ud hadir Jumaat dan beliau mendapati sudah ada 3 orang yang lebih awal hadir. Beliau seolah-olah rasa sedih dengan kelewatannya daripada 3 orang tersebut. Soalan 129. Oleh kerana sudah lewat, semasa sampai ke masjid, azan kedua dilaungkan. Nak terus solat tahiyat masjid atau tunggu azan selesai dahulu? Jawapan, solat sunat tahiyat masjid hukumnya sunat. Menjawab azan pun hukumnya sunat. Tetapi mendengar khutbah Jumaat adalah penting. Menjadi amalan kebanyakan masyarakat untuk menunggu azan selesai, barulah dia solat sunat tahiyat masjid. Namun tak ada salahnya jika kita terus solat sunat tahiyat masjid walaupun azan sedang dilaungkan agar dapat mendengar khutbah daripada awal. Oleh itu, ada pandangan ulama seperti ulama mazhab Maliki yang menyarankan agar terus duduk semasa khutbah walaupun tanpa solat sunat tahiyat masjid. Kenapa begitu? Kerana pentingnya khutbah diberi perhatian. Soalan 130. Bagaimana ciri-ciri khutbah yang baik agar orang ramai tak lesu? Jawapan,
Khutbah adalah medium bagi menyampaikan maklumat dan memperbaiki umat Islam. Ramai umat Islam yang bersolat Jumaat. Kesempatan ini hendaklah direbut oleh para imam dan khatib bagi menyampaikan mesej Islam. Aspek agama, soal ekonomi, masalah pendidikan anak-anak, tarbiyah, politik Islam, pentadbiran negara dan masalah setempat boleh diperbahaskan. Dengan ini, umat Islam akan mempunyai kesatuan wadah dan suara bagi menjayakan wawasan Islam. Khutbah Jumaat yang lesu amat merugikan umat Islam. Antara ciri khutbah yang baik ialah yang pertama, khutbah yang ringkas dan padat. Sebenarnya khutbah adalah ringkas. Menjadi sunnah Nabi SAW meringkaskan khutbah. Tapi terbalik pula sekarang ini di mana khutbah pertama sahaja sudah hampir 25 minit. Itu belum termasuk khutbah kedua. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya panjang solat dan pendeknya khutbah adalah tanda kepakihan seseorang. Maka, perpanjangkanlah solat dan ringkaskanlah khutbah. Riwayat Muslim. Panjang solat ini bukanlah bermakna dibaca satu surah sampai 2 atau 3 muka surat. Cukuplah sekadar panjang sedikit daripada khutbah. Biasanya mengikut riwayat hadis, Nabi SAW membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun pada solat Jumaat. Ada juga riwayat bahawa Nabi SAW membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasiyah. Yang kedua, khatib hendaklah berkhutbah, bukannya membaca khutbah. Apabila membaca khutbah, Tok Khatib tak ada peluang untuk memperhatikan para jemaah tetapi hanya sibuk membetulkan bacaannya sahaja. Yang ketiga, isi khutbah hendaklah bersesuaian dengan masyarakat setempat. Janganlah ada khutbah yang membicarakan persoalan kemarau yang berpanjangan dan gesaan mengadakan solat minta hujan sedangkan tempat itu berada pada musim hujan. Jangan pula ada isi khutbah membicarakan soal perindustrian dan perkilangan sedangkan ia adalah kampung yang berasaskan pertanian. Mengikut para ulama, adalah isi khutbah Nabi SAW membicarakan hukum agama, syariat Islam, nasihat yang baik dan sebagainya. Yang keempat, boleh digunakan alat moden seperti persembahan PowerPoint bagi menarik minat pendengar agar mesej khutbah dapat disampaikan dengan jelas. Jika telinga bagi mendengar, mata pula bagi melihat isi khutbah yang dipancarkan dengan ringkas. Alangkah sedihnya apabila khutbah Jumaat dikawal. Langkah Jabatan Agama menyeragamkan khutbah adalah baik, tetapi langkah itu seolah-olah mengongkong para khatib daripada menambah apa-apa isi khutbah. Semoga para khatib diberi sedikit kebebasan dalam pendekatan khutbah tanpa lari daripada garis panduan yang ditetapkan. Soalan ke-131. Apa hukumnya berbual ketika Tok Khatib sedang membaca khutbah? Jawapan. Masa Tok Khatib berkhutbah, wajib atas para jemaah mendengar khutbah Jumaat. Oleh itu, tak bolehlah untuk bercakap semasa Tok Khatib sedang berkhutbah. Orang yang bercakap dan berbual ketika khutbah, maka pahala Jumaatnya semakin kurang. Sabda Nabi SAW, terjemahannya, apabila engkau berkata kepada kawanmu pada hari Jumaat, diam, sedang imam berkhutbah, maka sesungguhnya engkau telah rugi. Cuba perhatikan hadis tersebut. Menyuruh orang lain diam dengan lafaz yang ringkas itu pun sudah boleh merosakkan pahala Jumaat. Oleh itu, ketika khutbah Jumaat, hendaklah ditinggalkan. Segala urusan hanya bagi menghayati khutbah Jumaat. Amalan mengutip derma dengan seseorang pengutip jalan di antara saf sewajarnya dielakkan. Kalau nak kutip juga, kutiplah sebelum azan dan semasa azan. Soalan 132. Saya perhatikan ramai ahli jemaah yang tidur ketika khutbah. Bagaimana hukumnya itu? Jawapan. Tak dinafikan bahawa waktu solat Jumaat memang sedap untuk tidur. Terlenggok-lenggok menghayati khutbah Jumaat sampai tak sedar apa yang disebut oleh Tok Khatib. Ini juga satu kerugian. Oleh itu perlu ada usaha untuk menghilangkan tidur dan rasa mengantuk. Mungkin boleh keluar sekejap ke tempat wuduk bagi membasuh muka. Mungkin juga boleh mengubah kedudukan duduk atau tempat duduk. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, apabila seseorang kamu rasa mengantuk dalam masjid pada hari Jumaat, maka berubahlah dari tempat duduknya kepada tempat yang lain. Riwayat Abu Daud. Soalan 133.
Dalam hadis disuruh diam ketika khutbah. Apa makna diam itu? Jawapan, maksudnya ialah tidak bercakap dengan orang lain. Begitu jugalah amalan lain seperti berzikir, membaca Al-Quran, menjawab salam, mendoakan bagi orang yang bersin dan sebagainya. Berzikir amalan baik, membaca Al-Quran juga amalan mulia. Begitulah amalan yang lain. Ada diperhatikan segelintir orang yang mulutnya masih terkumat kamit berzikir atau bertasbih sambil tangan menghitung biji tasbih. Tak elok begitu Tuan Haji. Waktu khutbah kena dengar khutbah. Itu yang paling wajib. Sabda Nabi SAW. Terjemahan, sesiapa yang menyentuh batu, maka ia telah rugi, iaitu lagha. Riwayat Muslim. Oleh itu, menggunakan telefon bimbit, bermain-main dengan kunci kereta dan sebagainya, hendaklah dihindari. Tetapi bagi menghayati khutbah, maka segala amalan baik hendaklah dihentikan sementara waktu semasa khutbah Jumaat. Soalan 134. Bagaimana kedudukan solat sunat sebelum Jumaat? Ada kawan saya tak buat pun. Jawapan, dah. Dan nama pun solat sunat. Tak buat pun tak apa. Tak jadi masalah. Sebenarnya begini. Pada zaman Nabi SAW, azan Jumaat hanya sekali sahaja, iaitu selepas baginda SAW naik atas mimbar. Apabila selesai azan, Nabi SAW terus berkhutbah. Oleh itu, tak ada masalah untuk solat sunat sebelum Jumaat. Sekarang ini pula, azan ada 2 kali. Azan pertama ketika masuk waktu Zuhur dan azan kedua selepas imam naik atas mimbar. Jadi adalah masa selepas azan pertama untuk solat sunat. Sebenarnya mengikut ulama antaranya Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bahari, hadis-hadis tentang solat sunat sebelum Jumaat adalah dhaif belaka. Tetapi hadis tentang solat sunat selepas Jumaat memang ada dan sahih. Sabda Nabi SAW, terjemahan, apabila seseorang kamu bersolat Jumaat, maka solatlah, yakni solat sunat. Selepasnya 4 rakaat. Riwayat Muslim. Yang peliknya, manusia hari ini ramai yang bersolat sunat sebelum Jumaat, tetapi tak ramai yang solat sunat selepas Jumaat. Selepas solat terus berpusu-pusu keluar dari masjid. Nak kata buat di rumah, al-jawab tak buatlah. Azan 2 kali ini dimulakan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu sebagai peringatan kepada umat Islam. Kebetulan ketika zaman pemerintahannya, kota Madinah menjadi lebih besar dan luas. Mungkin perlu dinilai sama ada perlu kepada azan 2 kali atau tidak. Jika rasa tak perlu, okey, tak ada masalah untuk azan sekali sahaja. Soalan 135. Jika lewat hari Jumaat sedangkan Tok Khotib sudah berkhutbah, terus duduk atau perlu solat sunat tahiyatul masjid? Jawapan, seeloknya solatlah sunat 2 rakaat secara ringkas sebagai menghormati hak masjid. Seorang lelaki masuk ke dalam masjid ketika Nabi SAW sedang berkhutbah. Nabi SAW bertanya, adakah dia sudah solat sunat 2 rakaat, iaitu solat sunat tahiyatul masjid? Dia menjawab bahawa dia belum melakukannya. Lalu Nabi SAW bersabda, terjemahannya, maka solatlah 2 rakaat. Riwayat Bukhari. Ada juga hamba Allah yang duduk dahulu semasa Tok Khatib berkhutbah. Apabila khatib berhenti antara 2 khutbah, dia bangun untuk solat sunat tahiyatul masjid. Salah kalau macam tu, cik abang, oi. Ada pula yang solat sunat tahiyatul masjid sedangkan imam sudah hampir nak habis khutbah kedua. Tak usahlah solat sunat kalau waktu sudah suntuk begitu. Tunggulah sekejap untuk terus solat Jumaat bersama. Cuma ada pandangan sebahagian ulama antara Imam Malik radhiyallahu anhu yang berpendapat bahawa hendaklah duduk ketika imam sedang berkhutbah. Jadi tak perlulah solat sunat tahiyatul masjid kerana keperluan untuk diam bagi mendengar khutbah. Ini juga pandangan mazhab Hanafi. Untuk senang, kalau ada masa yang cukup untuk solat sunat tahiyatul masjid dan ruang solat pun ada dengan erti kata masjid tak terlalu sesak, eloklah solat dengan ringkas. Buat yang wajib dan rukun sahaja. Kalau ruang untuk solat sudah penuh, elok jugalah duduk sahaja mendengar khutbah. Soalan 136. Bilakah waktu mustajab berdoa pada hari Jumaat? Jawapan, memang ada hadis yang menceritakan kelebihan waktu mustajab ini. Tetapi Nabi SAW memberi isyarat bahawa waktu ini amat sedikit. Sabda Nabi SAW, terjemahannya,
Sesungguhnya pada hari Jumaat ada satu masa di mana seorang Muslim tidak berbetulan dengan masa itu dalam keadaan bersolat dan memohon kebaikan daripada Allah, melainkan Allah akan memberinya apa yang dimintanya. Riwayat Bukhari. Dan terdapat pelbagai pandangan para ulama dalam menentukan waktunya. Antaranya ialah ketika Tok Khatib atas mimbar Jumaat hingga selesai solat Jumaat. Ada pendapat menyatakan waktu mustajab itu ketika solat hingga selepas selesai solat. Ada juga mengatakan waktu mustajab selepas asar. Walau apapun, digalakkan banyak berdoa pada hari Jumaat agar peluang untuk mendapat waktu mustajab itu lebih besar. Soalan 137. Kadang-kadang hari Jumaat juga adalah hari raya puasa atau hari raya haji. Macam mana solat Jumaat pada hari itu? Jawapan, biasanya memang kita solat dua-dua sekali. Tak jadi masalah. Cuma ada riwayat menceritakan pada zaman Nabi SAW pernah berlaku kes begitu. Untuk solat Jumaat ada pilihan. Nabi SAW bersabda, terjemahan, telah berkumpul pada hari ini dua raya. Sesiapa yang mahu maka memadailah baginya pada solat Jumaat. Dan kami akan bersolat Jumaat. Riwayat Ibnu Majah. Jadinya pihak pengurusan masjid kenalah buat solat Jumaat. Imam kena ada, Tok Bilal pun kena ada. Jangan kerana rumah terbuka pada hari raya, masjid tutup pula. Orang ramai nampaknya ada pilihan. Maklumlah hari raya agak meletihkan. Berjalan ke hulu ke hilir menziarahi sanak saudara dan jiran tetangga. Perut pula sudah penuh dengan makanan dan minuman. Apalagi waktu tengah hari memang sesuai untuk mencari bantal. Inilah hikmah kenapa solat Jumaat diringankan pada hari raya. Bukan apa, dulunya jalan raya susah dan kenderaan pun susah. Masjid pula jauh-jauh. Bukan macam sekarang. Jadi memang ada hikmahnya jika solat Jumaat diringankan. Tapi hari ini mungkin tak ada masalah untuk dibuat solat Jumaat. Soalan 138. Ada amalan membaca surah tertentu pada solat subuh hari Jumaat. Apa namanya surah itu? Jawapan, ada riwayat hadis menceritakan bahawa Nabi SAW membaca dua surah pada solat subuh hari Jumaat, iaitu surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW membaca dua surah, iaitu surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Mahfum riwayat hadis Bukhari. Cuma ia bukanlah satu kewajipan. Makna kata kalau tak dibaca surah itu, maka solat subuh pun tak sah. Ada setengah tempat hari Jumaat, solat subuhnya lebih ramai daripada biasa. Ini kerana fahaman bahawa mesti dibaca dua surah ini dan mesti ada sujud sejadah. Ada juga tu imam yang kurang hafal surah ini lalu solat menjadi makin panjang akibat tersekat-sekat membaca dua surah ini. Ada juga yang tak baca dua surah sepenuhnya tapi hanya membaca ayat yang mempunyai arahan sujud. Tujuannya ialah bagi membolehkan sujud sejadah pada solat subuh hari Jumaat. Ada pula yang tak ingat juga, lalu dibaca surah Al-A'la dan di akhirnya ada terdapat ayat sejadah dan dia boleh sujud juga. Semua ini memberatkan dalam soal agama. Agama itu mudah. Kalau nak diamalkan, amalkanlah. Tetapi ingatlah, ia bukan wajib. Soalan 139. Sudah menjadi tradisi masyarakat kita baca surah Yasin pada malam Jumaat sama ada di rumah ataupun di surau. Bagaimana itu? Memang ada suruhankah? Jawapan, Yasin ini satu surah dalam Al-Quran. Kalau baca Yasin, maknanya baca Al-Quran. Baca Al-Quran ini besar pahalanya. Sebenarnya ada kelebihan membaca Yasin. Tak kisahlah malam Jumaat atau malam lain. Ada hadis yang berbunyi, yang terjemahannya, sesiapa yang membaca Yasin pada satu malam kerana mengharapkan Allah, maka diampunkan baginya. Riwayat Ibnu Hibban. Apa salahnya kalau sekali-sekala tukar selera sedikit dengan menggantikan surah Yasin dengan surah Al-Kahfi? Hadis ini tak menyebut pun tentang bacaan Yasin malam Jumaat. Cuma apa-apa malam pun tak apa. Jadi bacaan Yasin malam Jumaat pun termasuk dalam hadis ini. Cuma janganlah hanya tahu baca Yasin sahaja. Bacalah surah lain juga. Contohnya surah Al-Kahfi. Sebenarnya banyak hadis menceritakan kelebihan bacaan surah Al-Kahfi pada malam Jumaat.
Soalan 140. Ramai yang kata haram musafir pada hari Jumaat. Betul ke tu? Memang ada pendapat ulama yang mengharamkan musafir pada hari Jumaat. Bahkan ada diriwayatkan hadis bahawa malaikat akan melaknat orang yang bermusafir pada hari Jumaat. Hadis dengan sanad yang dhaif. Logiknya ialah zaman dahulu susah nak berkumpul untuk solat Jumaat. Jadi kalau ada orang yang bermusafir pada hari Jumaat, takuti tak dapat buat Jumaat kerana tak cukup bilangan ahli Jumaat. Namun pada hari ini masjid ada di mana tempat. Oleh itu tak ada salahnya untuk bermusafir pada hari Jumaat. Cuma janganlah bermusafir ketika waktu solat Jumaat sudah hampir masuk. Mungkin sekitar 10 minit lagi. Apa salahnya jika ditunaikan dahulu solat Jumaat? Soalan 141. Kalau terlewat datang masjid dan hanya dapat 1 rakaat sahaja, nak kena tambah 1 rakaat lagi atau 3 rakaat sebagai solat zuhur? Senang cerita, hendaklah datang awal ke masjid. Tetapi kalau terlewat juga dan hanya sempat mendapat 1 rakaat sahaja, maka tambahlah 1 rakaat lagi. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesiapa yang mendapat 1 rakaat daripada solat, maka dia telah mendapat solat. Riwayat Bukhari. Jelas bahawa dengan mendapat 1 rakaat bersama imam, maka dapatlah solat Jumaat. Tetapi bagaimana kalau hanya sempat bersama imam ketika imam sedang tahiyat akhir? Nak solat 2 rakaat sebagai Jumaat atau 4 rakaat sebagai zuhur? Majoriti ulama berpendapat bahawa hendaklah disempurnakan solat zuhur 4 rakaat. Soalan 142. Boleh senaraikan amalan yang baik diamalkan pada hari Jumaat? Jawapannya, antaranya, yang pertama, mandilah dulu sebelum datang ke masjid. Cucilah daki dan karat-karat di badan. Selepas itu pakailah pakaian yang bersih, seeloknya berwarna putih. Sabda Nabi SAW, terjemahannya, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat dan memakai wangian yang ada padanya serta memakai pakaian yang baik, hingga akhir hadis, riwayat Ahmad. Yang kedua, potonglah kuku, nipiskan misai dan buanglah bulu ketiak. Peliknya jarang orang memotong kuku pada hari Jumaat, bahkan kebanyakannya memotong pada hari Sabtu atau Ahad. Maklumlah hari Jumaat sibuk bekerja. Yang ketiga, membaca surah Al-Kahfi kerana sabda Nabi SAW, terjemahannya, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka diterangi cahaya baginya di antara jual Jumaat. Riwayat Hakim. Surah Kahfi tak panjang sangat. Hanya sekitar 110 ayat sahaja. Lebih kurang 11 muka surat sahaja. Mungkin setengah jam boleh habis. Kalau tak setengah jam, 1 jam. Yang keempat, banyak berdoa. Yang kelima, banyak berselawat kepada Nabi SAW kerana hadis, terjemahan, sesungguhnya antara hari mulia ialah hari Jumaat. Maka perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat. Sesungguhnya, selawat kamu dibentangkan kepadaku. Riwayat Abu Daud. Baik, soalan ke-143. Tanpa uzur syar'i, bilakah waktu solat zuhur bagi orang yang tak hadir solat Jumaat? Jawapan, apa sebab tak pergi solat Jumaat? Ada kes di mana pelajar yang tinggal di asrama malas hendak turun ke masjid untuk solat Jumaat. Ingat, ini solat Jumaat, bukan solat Jumaah. Bagi yang tak ada uzur syar'i, maka tak bolehlah nak bersolat zuhur di rumah sebelum selesai solat Jumaat di tempatnya. Kenapa begitu? Ini kerana dia diwajibkan solat Jumaat, bukan solat zuhur. Selagi solat Jumaat belum ditunaikan, maka dia masih ada peluang dan berkesempatan untuk pergi ke masjid. Tapi, macam mana pula orang yang ada keuzuran seperti musafir atau macam mana dengan kaum wanita? Untuk makluman, orang yang ada keuzuran syar'i seperti musafir, sakit dan juga kaum wanita, mereka tidaklah diwajibkan solat Jumaat. Oleh itu tak adalah masalah untuk mereka solat zuhur sebelum solat Jumaat ditamatkan. Soalan ke-144. Saya pernah terlewat pergi solat Jumaat. Alhamdulillah ketika saya masuk solat, yakni masbuk, imam sedang turun sujud, saya pun terus ikut. Tetapi rupanya itu sudah rakaat yang kedua, yakni imam terus duduk tahiyat akhir dan kemudian terus salam. Saya jadi gelabah. Yang saya pernah dengar orang kata kalau macam tu kena tukar solat zuhur.
tapi saya dah niat solat Jumaat. Jadi macam mana tu Ustaz? Kena berhenti solat dan solat semula dengan niat solat Zuhur atau bagaimana? Disclaimer, saya bukan Ustaz, saya baru nak start. Jawapan, satunya, amatlah rugi orang yang lewat hadir solat Jumaat. Rugi kerana pahala sebesar telur ayam pun tak dapat pada hari itu. Ini kerana ada pahala khusus pada hari Jumaat bagi yang hadir lebih awal. Kalau hendak lewat juga, biarlah sebelum azan Jumaat. Solat Jumaat hanya 2 rakaat sahaja. Kalau makmum hanya sempat 1 rakaat sahaja bersama imam, maka makmum sudah mendapat solat Jumaat. Hanya perlu tambah 1 rakaat saja lagi. Ini tidak begitu, bahkan ada yang datang lewat, tapi memberi salam bersama dengan imam pula. Walau bagaimanapun, jika makmum tidak sempat mendapat 1 rakaat pun bersama imam, maka hendaklah dibuat 4 rakaat sebagaimana solat Zuhur. Contohnya, jika makmum hanya sempat sujud sahaja pada rakaat kedua, maka solatnya secara automatik akan menjadi 4 rakaat. Rasanya soal niat tidak menjadi masalah. Teruskan sahaja solat bersama imam. Selepas imam memberi salam, maka bangun dan buatlah solat 4 rakaat. Ini kerana makmum tidak sempat mendapat walaupun 1 rakaat dengan imam. Untuk sah solat Jumaat, syaratnya mestilah dapat solat bersama imam dengan 1 rakaat. Baik, sekian saja pada kali ini persoalan-persoalan berkenaan dengan solat Jumaat. Diharapkan ada manfaat bagi kita semua. Apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terkurang itu daripada kelemahan dan kedaipan diri saya sendiri. InsyaAllah di lain siaran kita akan sambung dengan persoalan-persoalan berkenaan dengan solat berjemaah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.